Seorang lelaki warga Mas didakwa di Mahkamah Session Negeri Melaka atas pertuduhan melakukan amang seksual fizikal terhadap remaja perempuan berusia 14 tahun 2 tahun lalu. Bagaimanapun, Jaafar Taib 70 tahun yang juga pesakit jantung mengaku tidak bersalah sebaik pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Hadri Asiri hari ini. Mengikut pertuduhan, pesara itu didakwa melakukan amang seksual fizikal terhadap mangsa dengan cara meraba kemaluan dan dadanya bagi tujuan seksual. Perbuatan itu dilakukan di sebuah rumah di Klebang dalam daerah Melaka Tengah sekitar jam 2 petang pada awal Februari 2023. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 14-A Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017 yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan sebat. Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Nazrin Ali Rahim tidak mencadangkan jaminan namun menawarkan RM20,000 dengan syarat tambahan. Peguam Ken Tan yang mewakili bapa kepada 5 anak itu memohon jaminan rendah atas alasan anak guamnya menghidap sakit jantung dan darah tinggi. Hakim kemudian membenarkan tertuduh diikat jamin RM10,000 dengan seorang penjamin serta syarat tambahan pasport diserahkan kepada mahkamah. Tertuduh perlu melaporkan diri setiap bulan di balai polis terdekat serta tidak mengganggu mangsa dan saksi pendakwaan serta kes akan disebut semula pada 16 Julai untuk serahan dokumen.